Sebenarnya, apabila negara kita boleh mengutip cukai yang paling tertinggi di dalam sejarah, ini menandakan bahawa ekonomi kita bertumbuh. Dan antara sebab untuk kerajaan mengutip cukai yang lebih tinggi, syarikat-syarikat kena meraihkan keuntungan yang lebih besar. Dan untuk mereka meraihkan keuntungan yang lebih besar, ekonomi kena bertumbuh. Tetapi persoalannya, kenapa ramai masih struggle di dalam ekonomi yang bertumbuh? Dan antara sebabnya adalah kenaikan untuk kebanyakan barang yang kita guna setiap hari. Sebagai contoh, apabila tarif air atau tarif elektrik dinaikkan, memang pembekal elektrik dan pembekal air akan meraihkan keuntungan yang lebih besar. Dan apabila mereka mendapat keuntungan yang lebih besar, mereka boleh bayar cukai yang lebih tinggi. Tetapi pada masa sama, apabila harga barang-barang naik, apa yang akan terjadi adalah kita akan dilanda dengan inflasi atau kita akan dilanda dengan kenaikan harga semua barangan. Dan apabila ini berlaku, ini akan memiskinkan kita sebagai rakyat. Tetapi apa pendapat kamu? Adakah ekonomi kita benar-benar berkembang atau sebaliknya? Sejujurnya, dengan kenaikan semua barang baru-baru ini, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dengan lebih bijak, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya yakin kamu boleh mengelakkan daripada terjerumus dalam masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sebersedikit tentang bagaimana nak uruskan wang anda, boleh klik di yellow bag di bawah.